Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang balik ke channel Hisham Football Talk. Macam biasa, saya di sini untuk kongsikan cerita pasal perpindahan dengan cara santai dan sembang-sembang bola. Sekarang ni, kita dah masuk jam-jam terakhir tahun 2025 dan bersedia melangkah ke tahun 2026. Percayalah, hujung tahun pun berita perpindahan tetap ada. Jadi, jom kita terus masuk ke cerita baru. Saya nak mula dengan Anthony Semenyo, sebab cerita ni memang duk tengah panas sekarang. Man City sekarang ni semakin hampir untuk melengkapkan perpindahan Semenyo dari Bournemouth. Dari sudut pemain hampir selesai, terma peribadi dah dipersetujui, kontrak pun hampir siap, cuma tinggal perbincangan detail-detail kecil di pihak ejen. Dalam tempoh 24 jam terakhir ni, perbincangan antara Man City dan ejen kepada Semenyo berjalan dengan sangat-sangat positif. Kalaulah kita imbas semula sejak awal lagi, Semenyo memang jelas dengan pendirian dia. Dia nak join Man City saja, dia tak pandang dah kelab lain. Walaupun Tottenham datang lebih awal, kemudian Man United pun cuba, Liverpool pun cuba dan Chelsea juga pernah bertanya. Pilihan utama dia tetap Man City, dia tak pandang lah kelab lain. Dia nak berjaya dengan projek Pep Guardiola. Dia nak cabaran tertinggi dan dia nak jadi sebahagian daripada pasukannya dibina untuk menang kejuaraan. Hubungan Man City dengan Bournemouth juga boleh dikatakan berada dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Menariknya, pada hari Selasa, ketika Semenyo masih turun beraksi menentang Chelsea di Stamford Bridge, pada masa yang sama, perbincangan antara City dan Bournemouth sedang berlangsung dengan sangat positif. Nilai perpindahan sekitar 65 juta euro dan semuanya nampak menuju ke satu penamat yang sangat-sangat baik. Jadi, jika tiada sebarang perkara luar jangka yang akan berlaku, dia Maeda boleh muncul bila-bila masa saja lagi. Semenyo sendiri pun dia sangat teruja nak join Man City dan ini dijangka menjadi salah satu perpindahan terbesar untuk jendela perpindahan Januari 2026. Sekarang saya nak sentuh tentang Joao Cancelo pula. Cancelo bersedia untuk meninggalkan Al Hilal. Hubungan dia dengan staff teknikal tidak berada dalam keadaan terbaik dan dia merasakan ini adalah masa yang sangat-sangat sesuai untuk beliau membuka satu lembaran baru dalam karier bola sepak beliau. Yang menarik, keutamaan Cancelo bukan soal duit lah. Dia mahu kembali ke Eropah, bermain dalam bola sepak yang kompetitif tinggi dan merasai semula peranan sebagai pemain utama, lebih-lebih lagi menjelang Piala Dunia yang akan tiba tidak lama lagi. Inter Milan dah mula mengatur langkah dengan kecederaan yang sedang menimpa Denzel Dumfries. Mereka sedang mencari bek kanan baru pengganti kepada Dumfries dan Cancelo merupakan pemain yang mereka kenali dengan sangat-sangat baik sebab dia ni pernah bermain dengan Inter sebelum ni. Jadi idea untuk kembali ke San Siro memang wujud dan senang dipertimbangkan dengan sangat serius. Dan selain pada itu juga Juventus juga ada membuat panggilan, tetapi setakat ini Inter lihat, saya nampak Inter lebih maju selangkah ke hadapan untuk mendapatkan Cancelo, tapi tiada apa-apa yang berlaku lagi. Dan Barcelona pun sekadar membuat pertanyaan awal untuk memahami situasi, membenarkan hubungan rapat mereka dengan ejen Cancelo iaitu Jorge Mendes, super ejen. Namun isu kewangan dan gaji tinggi menjadi cabaran besar. Jika perpindahan ini berlaku pun, ia mungkin dalam bentuk pinjaman dengan pengurangan gaji pemain tersebut. Ringkasnya, ia bukan jalan yang sangat mudah untuk beliau, tetapi Cancelo pasti akan menjadi antara nama yang paling hangat di dalam jendela perpindahan Januari ini. Dan bila saya sebut tentang super agent iaitu Jorge Mendes, tak lengkap kalau saya tak sentuh tentang pemain tengah defensif iaitu Ruben Neves yang sedang hangat diceritakan yang dikaitkan dengan United dan berkemungkinan besar dia akan tinggalkan Al Hilal. Al Hilal nak dia kekal. Okey, ni situasi dia. Al Hilal nak dia kekal dan Al Hilal pun telah menawarkan kontrak baru kepada beliau. Sekarang semuanya sedang bergantung kepada keputusan side pemain. Kontrak Neves akan tamat pada musim panas 2026 seperti yang saya pernah kongsi sebelum ni. Jadi dia berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menentukan hala tuju karier bola sepak beliau sendiri. Terdapat perbualan dengan beberapa kelab Eropah termasuk United walaupun belum sampai ke tahap tawaran rasmi lagi. Minat tu ada. Jadi sekarang ni situasi dia, Neves sedang mempertimbangkan sama ada dia nak kekal di Arab Saudi ataupun kembali semula beraksi di Eropah untuk satu lagi cabaran besar di dalam karier beliau. Kita kembali semula ke Bournemouth balik. Tadi kita masuk Semenyo, ni kita masuk balik ke Bournemouth, tetapi bukan
Semedo. Ia mengenai Marcos Senesi, pemain pertahanan Bournemouth. Dan dia dijangkakan hampir pasti akan berpindah sebagai ejen bebas. Bournemouth sudah pun merancang masa depan. Tiada jangkaan Senesi akan menandatangani kontrak baru bersama Bournemouth dan minat terhadapnya sangat tinggi. Banyak kelab daripada Liga Perdana Inggeris, La Liga, termasuk Barcelona, serta kelab Itali seperti Juventus, semuanya dah mula bertanya mengenai situasi pemain tersebut. And then Bournemouth pula telah mantap pencarian bakat mereka untuk menjadi pengganti Senesi yang dijangka akan berpindah ke kelab lain. Mereka sedang memantau beberapa pertahanan Serie A dan cuba mengulangi pendekatan yang pernah berjaya sebelum ini, sebagaimana mereka mendapatkan pemain-pemain. Ini menjadikan Senesi antara nama yang sangat menarik untuk diperhatikan menjelang jendela perpindahan musim sejuk. Sebelum saya akhiri cerita, ada satu berita positif untuk peminat-peminat Man United, iaitu Napoli sangat yakin obligation to buy Rasmus Hojlund hanyalah satu formality. Perpindahan tetap sekitar 44 juta euro dijangka akan berlaku selepas bayaran 6 juta euro telah pun dibayar sebelum ini kepada United secara keseluruhannya. Man United bakal menerima sekitar jumlah keseluruhan bernilai 50 juta euro. Pengarah Napoli sendiri telah menyatakan secara terbuka bahawa mereka sangat-sangat percaya kepada Hojlund, yang pemain tersebut akan menjadi pemain Napoli secara kekal. Ini satu berita yang sangat besar untuk United dari sudut segi kewangan dan menjadi asas penting untuk perancangan mereka pada masa depan. Itu saja perkara yang saya ingin kongsikan untuk kali ini daripada Hisham Football Talks. Terima kasih kepada semua yang masih setia dengar sampai habis video ini. Kita akan melangkah ke tahun 2026 dengan lebih banyak drama yang akan datang, lebih banyak perpindahan besar dan lebih banyak detik dia Maida. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Bye.